Saya Ketua Rania. Dan kami dari sekolah SMK Seri Permaisuri Ceras Kuala Lumpur. Kami ingin memperkenalkan satu inovasi unik. Apa tu? Hot Bin, tong kompos pintar yang menukarkan sisa makanan kepada tenaga haba. Inisiatif ini bukan sahaja mengurangkan pembaziran sisa makanan, malah menyokong amalan kelestarian yang amat penting dalam dunia hari ini. Setiap hari selepas rehat, banyak sisa makanan dibuang begitu sahaja. Nasi tak habis, kulit buah, lebihan lauk, semua terus ke tong sampah. Ini menyebabkan bau busuk, menyebabkan sisa dan pencemaran. Memburukkan lagi, ia menyumbang kepada penghasilan gas rumah hijau seperti metana apabila dibuang ke tempat pembuangan. Oleh sebab itu, kami mencipta sebuah inovasi bernama Hot Bee. Ia merupakan tong kompos berpenebat khas untuk mengekalkan suhu yang tinggi. Apabila sisa makanan dimasukkan, bakteria baik akan membantu mempercepatkan proses penguraian dan menghasilkan haba secara semula jadi. Ia tidak menggunakan elektrik. Haba yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan air, melakukan eksperimen sains dan juga dijadikan sumber tenaga bersih di sekolah. Tambahan pula, selepas proses selesai, kompos yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bajet untuk taman sekolah. Jadi, Hot-Bee bukan sahaja mengurangkan sisa makanan, tetapi ia juga menghasilkan tenaga dan baja. Ia juga merupakan simbol inovasi dan tanggungjawab kami terhadap bumi.